Anak perempuan dia kena of course lah dia rasa kesakitan tu. Filem ni sebenarnya nak menunjukkan yang masih ada lagi polis dekat India yang jujur dan bertanggungjawab. Kalau kau tengok banyak filem-filem dekat India yang berkaitan dengan polis ni, banyak yang cerita pasal corruption lah, yang tak ada integriti lah apa semua. Tapi filem ni sebenarnya nak menunjukkan sisi yang berbeza berkaitan dengan polis dekat India. Kau bayangkan ada seorang anggota polis ni sangat ditakuti dekat kawasan dia, disebabkan dia punya attitude tu dia terpaksa direhatkan. Bila dia masuk kerja je, ada benda pertama yang happen, which is ada satu kes yang sangat remeh. Kes ni yang menyebabkan dia terpaksa ugut perempuan yang cuba mencuri emas tu. Terus perempuan tu mengaku, anggota polis ni sebenarnya bila dekat balai polis dia memang sangat-sangat garang, tapi bila dekat rumah dia sangat lembut hati. Tapi ada satu benda yang menyakitkan dia, yang membuatkan dia betul-betul macam trigger. Benda yang di-trigger ni sebenarnya ada kena-mengena dengan kes dia sendiri. Disebabkan dia betul-betul eager nak cari siapa punya punca kepada punca semua ni, sampailah dia jumpa jawapan yang sebenarnya ia ada kena-mengena dengan anak dia yang kena Masa that part aku rasa macam sedih sangat. Bapak mana yang nak tengok anak dia sendiri kena macam tu? Disebabkan dia sentiasa menyalahkan diri dia atas kematian anak dia tu, sampaikan bini dia pun nak minta cerai dengan dia. Tapi tak semua orang tahu yang sebenarnya dia ni memang betul-betul sayangkan anak dia. Anak dia ambil nyawa sendiri disebabkan oleh benda ni. Yang buat tu pula adalah gangster yang memang tak tahu nak cakap macam mana, memang dah rosak akhlak dia. Dari segi dia punya sinematografi, dari segi jalan cerita dia, of course lah India kan, dah boleh pergi jauh dah. But overall korang boleh pergi tengok sendiri dekat Netflix, sebab aku memang sangat suka cerita ni. Aku ada buat review penuh untuk cerita ni, tapi bukan dekat sini. Kau kena pergi dekat aku punya social media lagi satu yang warna merah tu, aku tak boleh sebut dekat sini. Dah, itu saja daripada aku. Kalau korang nak tengok cerita ni atau baru nak tengok cerita ni, bila dah habis nanti jangan lupa komen kat bawah best ke tak, bantu orang lain untuk tengok. Dan kalau korang ada movie atau drama berseri yang menarik yang korang nak aku tengok, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan pick. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum, bye.